Langit petang mendung berarak, angin menderu menyapa rasa. Bicara buku saya bentang dengan bijak tentang hati yang kehilangan rasa. SEKATA sekata masuk mesti berjaya. Champion, champion, champion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Arisa Rania binti Muhammad Dayat berumur 11 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Air Tawar. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru, manakala hobi saya juga ialah bermain badminton di waktu petang. Saya merupakan calon bicara buku peringkat daerah Manjung 2025. Saya berdiri di sini ingin bawa tuan dan puan menyelami sebuah kisah yang tidak sekadar minta hati tetapi menggetarkan jiwa. Buku pilihan saya pada hari ini ialah novel Hati Tanpa Rasa karya oleh Atin Khalid. Buku ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang gadis. Selain itu, terdapat 435 muka surat di dalam buku ini dan diterbitkan oleh Fajar Pakir. Jenis buku ini adalah tentang kemanusiaan dan boleh didapatkan di bahagian fiksyen di dalam kedai buku maupun di pusat sumber. Hati bila rasa apalah ertinya dalam sebuah kehidupan. Itu yang saya rasai saat membaca novel ini. Novel ini telah membawa kisah duka dan duka bagi seorang gadis bernama Zahra yang kehilangan rasa akibat trauma masa silamnya. Zahra bukanlah gadis biasa. Dia pendiam, keras hati dan menyimpan duka yang dalam. Namun, di sebalik wajah tanpa ekspresi itu, tersembunyi sebuah hati yang sangat merindukan kasih dan pengertian. Buku ini mengajar saya bahawa setiap orang yang kelihatan kuat di luar mungkin sudah runtuh di dalam. Setiap patah kata oleh Atin Khalid dan novel ini bagaikan bayu senja yang meresap ke dalam dada. Saya membaca, saya terhenti, saya termenung, saya menangis. Zahra bukan hanya watak dalam buku, dia adalah suara mereka yang terabai. Dia adalah lambang kekuatan dalam diam. Dan dia juga mengajar saya erti empati dan menghargai insan yang lain. Saya juga belajar bahawa memahami hati orang lain bukan hanya dengan melihat wajahnya, tetapi dengan merasai lukanya. Bayangkan, setiap hari bangun dengan hati yang kosong. Setiap senyuman terasa palsu. Setiap ucapan terasa hambar. Itulah dunia Zahra. Dunia kelam yang tidak semua mampu faham. Namun, penulis tidak menjadikan cerita ini suram sepanjang masa. Di sebalik gelap ada cahaya. Di sebalik luka ada harapan. Watak-watak seperti Ibu Zahra, Kaisara dan Encik Muaz mula membuka ruang di hati Zahra. Perlahan-lahan, setitis demi setitis, Zahra mula belajar untuk rasa semula. Kesimpulannya, buku ini sangat menarik untuk golongan kanak-kanak seperti saya kerana Hati Tanpa Rasa bukan hanya sebuah novel. Ia adalah cermin yang memantulkan luka manusia dan jendela yang membuka ruang untuk kita lebih memahami erti kasih dan makna memaafkan. Mari kawan-kawan dapatkan buku ini dengan segera. Sekian sahaja percakapan saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.